kerana nilai pengorbanan tidak selalu tercatat pada angka. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, kita nak masuk dalam perbincangan kita pada malam ini, macam mana nak mohon harta sepencarian. Kita dah cerita apa itu harta sepencarian. Kita dah cerita situasi yang boleh menuntut harta sepencarian. Boleh tuntut 3 situasi. Situasi penceraian iaitu pembubaran perkahwinan. Yang keduanya, situasi yang kedua adalah kematian. Dan situasi yang terakhir adalah poligami. So timbul persoalan macam mana nak menuntut. Dah faham dah Ustaz? Dah faham situasi-situasi macam mana nak menuntut? Hari ni kita kongsi yang itu. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, saya harap tuan-tuan puan-puan jelas dan clear. Pasangan yang kita ada pada hari ini, ada 3 jenis pasangan dalam situasi harta sepencarian. Saya lukis dulu. Yang pertama, tuan haji puan hajah, pasangan yang pertama, dia pusaka pun dapat, harta sepencarian pun dapat. Pasangan yang orang kata apa, biasanya ada. Ada pasangan tuan haji pun hajah, ada pasangan pusaka dia tak dapat pusaka, tapi harta sepencarian dia boleh dapat. Ada pasangan gitu macam tu. Ni kes-kes tentang pembubaran perkahwinan, penceraian khususnya. Yang ketiga, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dia pusaka dapat, harta sepencarian tak dapat. Pun ada dalam situasi dalam Malaysia kita. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tak semestinya pasangan kita boleh menuntut harta sepencarian. Dia ada situasi-situasinya. Hari itu kita faham pembubaran perkahwinan, poligami dan juga kematian. Namun inilah corak dia dalam situasi harta sepencarian. Kalau macam ni clear lah Ustaz, pusaka pun dapat, harta sepencarian pun dapat. Mungkin dia kahwin, lepas kahwin tu ada usaha bersama dan dia boleh dibuktikan, maka nombor 1 dia dapat. Nombor 2 mungkin bercerai, pusaka tak dapat, mungkin fasak ke tuan-tuan perempuan, tak dapat, tetapi harta sepencarian boleh dapat. Yang ketiga, tuan-tuan perempuan, pusaka dapat, harta sepencarian pula tak dapat. Macam mana boleh jadi macam tu? Boleh tuan-tuan perempuan, macam situasi ada kes berlaku kahwin dengan ibu tunggal. Duda ni kahwin dengan ibu tunggal mati. Dia tuntut, saya rasa saya dah kongsi dah cerita ni. Duda haji ni tuntut harta sepencarian isteri dia. Isteri dia banglo tu dah ada dah. Yang kita cerita pasal banglo, isteri ni ada banglo, isteri ni ada anak lelaki seorang, tunggal. Dia kahwin dengan duda ni ada anak 3 dah. So mati. Dalam selepas mati, suami ni tuntut rumah banglo milik isteri dia sebagai harta sepencarian. Sebab nak tuntut dalam faraid tak dapat. Sebab isteri dah tukar nama kepada anak lelaki dia waktu hidup tanpa pengetahuan suami. So suami kata saya nak fight atas pencarian. Tapi kita tengok tuan-tuan perempuan, dalam situasi tu pusaka untuk rumah dia tak dapat. Dia dapat dalam harta yang lain milik isteri dia. Harta sepencarian dalam kes tu pun tak dapat sebab dia nak tuntut rumah. Rumah tu pun dia tak pernah bayar sekupang pun. Dan tak pernah buat renovation, tambah dapur lagi jauh. Maka tuan-tuan perempuan, dalam kes saya cerita tadi, dia tak dapat tuntut rumah tu untuk harta sepencarian. Namun dalam pusaka dapat. Cuma untuk rumah tadi saja tak dapat. Pusaka harta yang lain. Baik, clear yang tu. So Ustaz, macam mana nak mohon Ustaz? Pertama sekali, bila mana kita nak mohon harta sepencarian, perkara pertama yang pasangan kena buat adalah pergi, kalau kematian, mestilah dapatkan sijil faraid. Dekat mana nak dapat ni Ustaz? Kena lalu khusus ke Ustaz sebab dah nama pun sijil? Tak.
Dia pergi tuntut dekat, dia kena pergi mohon dekat mahkamah tinggi syariah ataupun mahkamah rendah. Kalau mahkamah rendah, tuan-tuan perempuan, mahkamah rendah. Tuan-tuan faham tak beza tinggi dengan rendah? Tinggi ni semua mahkamah yang tinggi tu mahkamah tinggi lah. Tapi satu negeri satu je, saya dah kongsi hari tu. Dia satu negeri satu. Dan dialah mahkamah paling bangunannya tinggi. Itu sebab nama dia mahkamah tinggi. Kalau dekat Negeri Sembilan, dekat mana mahkamah tinggi syariah? Dekat Sendayan. Dia tinggi, tuan-tuan perempuan. Kalau mahkamah rendah, tuan-tuan tengoklah dekat Seremban tu, dekat sebelah masjid negeri. Rendah je. Kuala Pilah tu lebih kurang sama dengan besar, sama dengan jalan dia lebih kurang. Dia rendah. Senang nak faham. Dia satu negeri satu ni mahkamah tinggi. Mahkamah rendah ni seluruh banyak tempat ada. Cumanya tuan-tuan perempuan, jarang orang kita mohon sijil faraid di rendah, dekat mahkamah rendah. Sebab dia nak kalau harta semati bawah 100,000 ke bawah, boleh mahkamah rendah. Kalau mahkamah tinggi ni semua 101 ke atas, 1000 ke atas. Tuan-tuan boleh anggap lah. Suami tuan-tuan, isteri tuan-tuan ada harta banyak mana? Ustaz, saya suami saya, Ustaz ada rumah. Rumah berapa Ustaz? Berapa rumah tuan? Lebih kurang 400,000, 300,000. Maka tak boleh pergi mahkamah rendah, pergi ke mahkamah tinggi. Ustaz, suami saya tak ada suami, dia ada motor je Ustaz. Dah lah, motor buruk pula tu. Contoh, tuan-tuan perempuan, contoh. Kat mana saya nak tuntut? Saya ada nak tuntut Ustaz. Tuntut apa? Tuntutnya duit. Ada hasil apa semua nak tuntut. Dekat mana? Harta semati tak sampai 100,000. Maka pergi mahkamah rendah. Dia boleh keluarkan sijil faraid. Baik, bila dapat sijil faraid tuan-tuan perempuan, lepas pergi dapat sijil faraid, yang kedua kena pergi mahkamah tinggi juga. Mahkamah tinggi nak buat apa? Mahkamah tinggi ni untuk mohon harta sepencarian. Sebab harta sepencarian ada kat mahkamah tinggi je setakat ni lah. Ada dekat mahkamah, bukan mahkamah tinggi sivil, mahkamah tinggi syariah. Harta sepencarian ni mahkamah tinggi syariah. Dia berbeza tuan-tuan dari segi pusaka sivil. Dari segi harta sepencarian dia duduknya dalam syariah. Seorang yang kali pertama ni nak mohon ni memang tak clear pun. Faham? Jadi kita kongsi malam ni sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan nampak hala tuju dia. Jadi pergi ke mahkamah tinggi syariah untuk tuntut buat apa dia? Dia kalau nama istilah undang-undang penyediaan saman pernyataan tuntutan. Ni sekadar maklumat. Tak apa pun tuan-tuan tak payah mengapa tu. Sebab pergi mahkamah cakap nak mohon atas pencarian, dia bagilah borang. Itulah borang tu tuan-tuan perempuan. Pernyataan apa yang tuan-tuan perempuan nak tuntut. Apa nak tuntut? Dia akan tanya tu. Itu sebab hari tu saya tunjuk tuan-tuan perempuan apa itu harta sepencarian, apa itu harta bawaan, apa itu harta dapatan. Sebab tuan-tuan perempuan, kes hari ni berlaku, dia main mohon je tu. Dia tak boleh main mohon, saya nak claim mentang-mentang suami saya poligami Ustaz, saya nak claim satu rumah ni, semua harta duit dalam akaun duit saya. Dia tak boleh sebab mahkamah akan declare mana satu sepencarian, mana satu bawaan, mana satu dapatan. Buat kali pertama yang tak sempat datang surau ni, memang dia tak faham. Apa kebenda pula tu? Dia ni harta sepencarian tak semesti bersama peguam. Kalau puan ada ilmu ni, dah ada ilmu dah, tak payah bersama peguam pun jimat duit. Dia orang yang tak ada ilmu memang belum bersama peguam sebab tak faham. Apa benda pula bawaan tu, apa benda dapatan tu, orang kita tak apa clear. Jadi tuan-tuan perempuan kena faham. Dalam muka surat 129, muka surat 129, penulis ada tulis kriteria harta yang boleh dituntut. Dalam muka surat 129, tuan-tuan boleh tengok, ada poin tajuk kriteria harta yang boleh dituntut. Ada 4 perkara yang disebut dekat sini. Pertamanya, mestilah harta, tuan-tuan nak buat saman ni. Dia bukan nak menyaman orang, dia nak masuk pernyataan. Pernyataan. Apa benda nak tuntut? Apa benda? So apa benda? Dalam 4 perkara. Pertamanya, mestilah pembelian harta dalam masa perkahwinan atas usaha bersama. Harta itu datang selepas kahwin, senang faham. Dia tak semestinya dia keluar duit. Dia seorang keluar duit pun jadi. Sebab usaha bersama ni tuan-tuan perempuan, isteri walaupun tak kerja, dia boleh tuntut harta suami dia. So, suami jangan selesa sangat lah. Ada kes tuan-tuan perempuan, Mr. Mama.
Suami dia duduk kat rumah masak, isteri yang bekerja. Saya jumpa dah banyak kes. Tak ada masalah pun, okey dia, tak ada masalah. Cumanya boleh tak suami tuntut harta sepencarian? Boleh. Kau cerai ke poligami ke, dah lah tak kerja, masak je kerjanya, kahwin dulu pula. Contoh. Mengamuk, ada orang datang jumpa saya, isteri dia lah, Ustaz nak tanya Ustaz, ni kat TV Jerah lah, di WhatsApp saya, isteri suami saya Mr. Mama. Dia cerita tu yang saya faham, saya tahu tu. Dia tak kerja, tapi dia bukan pemalas, dia jaga anak, dia tukar posisi saja. Ceritanya kalau dia kahwin baru, bukan dia mati, dia kahwin baru, dia duduk risau suami dia duduk rumah, duduk main TikTok manjang. Masak okey, masak sedap, main TikTok takut terjumpa lah apa benda tuan-tuan perempuan. Kalau lah suami saya kahwin baru Ustaz, harta saya yang saya kerja ni boleh tak dia tuntut? Saya kata boleh lah kalau harta tu datang selepas kahwin. Memanglah harta selepas kahwin semua ni Ustaz. Barang-barang dalam rumah saya ni, semua ni harta selepas kahwin lah. Maka dengan itu boleh dia tuntut harta sepencarian. Ustaz, walaupun sekupang dia tak pernah bayar. Sekupang dia tak pernah bayar, dia ada sumbangan. Apa sumbangan dia? Tadi puan ada sebut, masak dekat puan sedap-sedap. Masak lah tu, sumbangan lah tu. Tidak, puan tak bahagia hari ni sebab masak tak sedap. Itu antara sumbangan. Serupa juga dengan orang lelaki. Isteri walaupun tak kerja, tuan-tuan perempuan, isteri buat kopi malam-malam. Walaupun dia tak masak, malas masak. Contoh, tuan-tuan perempuan ni jenis kerja yang jenis malas, tuan-tuan perempuan. Tadi bantai lelaki ni perempuan pula. Jenis hari ni tuan-tuan perempuan, saya tanya orang pejabat saya tu, saya tahu tu, masak tak kat suami? Tengoklah Ustaz, kadang-kadang satu ahad dia masak. Kadang satu ahad tuan-tuan perempuan, waktu tu nak rehat pun sebab kerja, isteri kerja. Orang Bandar Seremban Selatan, okey, balik kerja pun masak. Ini tempat lain lah cerita. Bila isteri ni maat kerja, tuan-tuan perempuan, satu ahad tu nak rehat. Dah satu ahad nak rehat, last sekali grab. Grab je lah bang, hari ni malas saya nak masak. So tuan-tuan perempuan kena jaga-jaga tu, sebab saya kata kena masak juga. Tidak, kalau tak masak, grab dia lebih layak untuk harta sepencarian. Saya kata macam tu tuan-tuan perempuan, memang grab tak layak lah. Tapi nak bagi tahu, grab pula sediakan makanan kat suami dia. Saya kata masak sikit sebanyak, jangan tak masak langsung kat suami, bagi suami rasa di tangan. Ini jenis hari ni tuan-tuan perempuan mengikut dia je. Malah masak lah Ustaz, tak boleh. Belilah sedap, jangan tuan-tuan perempuan, kena masak dekat suami. Baik, dia tak kisah duit ataupun tidak. Yang kedua dalam buku ni, pembelian harta dalam masa perkahwinan atas usaha tunggal. Kita dah cerita tadi. Tetapi ada sumbangan di pihak satu lagi. Usaha tunggal tuan-tuan perempuan, tapi seorang lagi usaha. Maksudnya macam mana sumbangan secara langsung maupun tidak langsung. Lebih kurang sama. Yang ketiga, harta satu pihak diusahakan bersama oleh satu pihak lagi. Hasilnya dibelikan harta lain, hanya harta yang baru dibelikan itu boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Maksudnya harta yang diusaha bersama, jual beli harta baru, maka tuan-tuan boleh tak tuntut? Jawapannya masih lagi boleh tuntut. Dalam poin yang keempat, sekiranya dalam masa perkahwinan, dua buah rumah atau dua bidang tanah telah dibeli dan sebuah didaftarkan dengan nama suami, dan sebuah lagi didaftarkan nama isteri, sama-sama beli, maka itu dikira sebagai harta sepencarian dan tiada tuntutan sepencarian selepas kematian salah satu pihak. Ini kalau beli bersama lah tuan-tuan serentak, maka dalam isu tu tak ada harta sepencarian. Nak lagi faham tuan-tuan perempuan, saya detailkan lagi dalam buku tu tak ada. Kita kena faham apakah ciri-ciri waktu dalam tuan-tuan perempuan nak tulis dekat sini, ciri-ciri harta bawaan dengan dapatan. Hari tu kita dah cerita sikit-sikit. Harta bawaan suami punya, harta dapatan isteri punya. Apa benda ciri-ciri yang tuan-tuan tak boleh masuk dalam pernyataan? Pertama tadi, yang 4 perkara tadi. Saya sambung tuan-tuan perempuan. Yang pertama, ciri yang pertama mestilah tuan-tuan perempuan harta bawaan dapatan ni apa cirinya? Harta yang datang sebelum kahwin. Saya detailkan lagi. Sebelum kahwin. Tapi tak ada unsur maju bersama. Clear tuan-tuan, sebelum kahwin. Maka tuan-tuan melainkan sebelum kahwin tu ada tanah, isteri tu macam mana saya selalu bagi contoh, lepas kahwin isteri bagi anak pokok.
bagi 10 anak pokok, 20 anak pokok, maka tanah tersebut automatik jadi harta sepencarian. Yang kedua, harta bawaan dengan dapatan ni ciri ni apa dia? Harta hibah. Harta yang dihibah. Tuan-tuan katalah mak mertua, mak mertua puan bagi kepada suami, hibah kepada suami. Maka boleh tak bila berlaku kematian, cerai maupun poligami, isteri menuntut harta yang dihibah oleh mak mertua? Dah tukar nama suami dah. Jawapan dia tak boleh. Nah, ni mahkamah akan detail kan ni, dia akan semak satu persatu. Yang ketiga, harta pusaka. Pusaka daripada siapa? Pusaka daripada mak bapak pasangan kita. Pusaka daripada mak bapak, contoh suami mati, pastikan harta sepencarian nak tuntut tu bukan ada kaitan pusaka. Maksudnya Ustaz, maksudnya boleh tak tuntut suami saya dapat pusaka? Pusaka dia dapat antaranya rumah mak mertua saya. Mak mertua saya meninggal. So adik-beradik dia putuskan bila buat paraid, adik apa tu, suami saya ni dapat rumah mak mertua banglo. Selepas saya bercerai, saya tuntut rumah banglo tu untuk harta sepencarian. Jawapan dia tak boleh. Boleh tuan-tuan perempuan. Yang seterusnya, nombor 4, harta yang digunakan, harta yang dibeli guna duit. Beli guna duit. Guna duit mana? Duit nombor 1, 2 dan 3. Sebelum kahwin, hibah pusaka. Kutlah harta jual-jual tuan-tuan, barang dihibah, lepas kita jual. Datang duit, kita beli aset baru. Yang ni mahkamah akan detail tengok ada tak unsur maju bersama. Yang kelima, terakhir sekali, wujudnya perjanjian. Kalau tuan-tuan perempuan buat perjanjian siap-siap, macam mana yang berlaku pada Aisyah Hijannah? Ada live? Oh, ada live. Aisyah Hijannah tuan-tuan perempuan kan suami dia kahwin senyap-senyap. Kahwin kat Perlis. Bila kahwin tuan-tuan perempuan, Aisyah Hijannah ni, tuan-tuan orang perempuan tahu kot Aisyah Hijannah ni Insta famous TikTokers. Bukan TikTokers, Insta famous lah. Influencer lah tuan-tuan perempuan. Dia jual tudung kan. Jadi suami dia kahwin senyap-senyap, dia buat perjanjian. Dia buat apa? Deklarasi harta sepencarian. Ni nama je tuan-tuan. Sekarang ni deklarasi harta sepencarian tak semestinya mati, tak semestinya cerai, tak semestinya poligami. Tapi Aisyah Hijannah dia pilih untuk deklarasi. Dia tak mohon tuntut lagi, dia deklarasi terus. Iaitu suami ni, dalam kes dia tu, Aisyah Hijannah, suami melepaskan semua harta yang dia dapat, rumah banglo, kereta mewah, bagi kepada Aisyah Hijannah sebagai isteri pertama. Maka kalau apa-apa jadi pada suami, katalah, maksudnya sekarang ni suami dia zero lah tuan-tuan perempuan. Dia bermula daripada zero dengan isteri yang kedua. So itu berbeza. Deklarasi harta sepencarian ni beza sebab ada perjanjian. Tapi kalau perjanjian ni kena hidup dengan hidup lah. Dia tak boleh hidup dengan mati. Dia mesti hidup dengan hidup. Kalau mati tak boleh buat apa. So tuan-tuan perempuan, ni ciri-ciri harta bawaan dapatan yang tuan-tuan tak boleh masuk dalam pernyataan. Kalau tuan-tuan perempuan main masuk, lagi jadi benda lain. Dia akan jadi panjang. Kita nak tempoh tu jadi pendek. Lepas dah selesai saman pernyataan, nak buat apa Ustaz? Mahkamah akan menetapkan tarikh suluh. Tarikh suluh. Dia bagi tarikh suluh. Apa ke benda Ustaz suluh tu? Yang saya faham, lampu suluh pernah dengar. Suluh tu apa dia? Suluh ni tuan-tuan perempuan, dia sebelum kita masuk kandang. Apa tu mahkamah. Dia suluh ni tuan-tuan perempuan namanya Majlis Suluh. Di Negeri Sembilan saya tak pasti kalau ada pertukaran. Ketua Majlis Suluh di Negeri Sembilan adalah Dr. Zulzaidi. Tuan-tuan kalau kenal lah. Saya yakin tuan-tuan kenal. So Majlis Suluh ni apa dia? Suluh ni merupakan satu proses di mana pihak-pihak dipanggil dan dipertemukan di dalam satu majlis perundingan terpimpin secara rasmi. Jika perdamaian tercapai, maka dijadikan perintah mahkamah melalui proses yang dipersetujui. Kalau gaduh dalam majlis suluh, tak jadi damai, masing-masing nak menuntut hak, maka dalam kes tu kena masuk kandang. Dia kena beza. Majlis suluh kumpul malu. Kalau berjaya, nanti kita tunjuk kes. Kalau berjaya, tak payah masuk kandang. Dia terus ekspres. Yang ini kena dapat persetujuan semua waris. Dia akan, majlis suluh ni dia akan panggil semua waris dalam pusaka.
Kalau tuan-tuan nanti kita tunjuk situasi. Kalau dalam kalangan waris tu tak setuju, maka masuk kandang. Dia lalu dalam mahkamah tinggi syariah. Ni makan bulan lah. Dia akan tunggu proses. Kalau gaduh tambah tahun. Jadi kita tunjuk berapa kes. Majlis suluh ni tuan-tuan perempuan bukan untuk atas pencarian ni, banyak untuk 19 kes. Ada ganti rugi pertunangan. Kalau siapa yang batal pertunangan suka-suka tuan-tuan perempuan, dia lalu majlis suluh boleh tuntut ganti rugi. Muta'ah boleh, nafkah, tuntutan nafkah isteri, nafkah kepada pihak tak upaya, cagaran nafkah, nafkah edah, mengubah perintah nafkah, apa lagi, nafkah anak, hadanah, ganti rugi perkahwinan, hak tempat tinggal, isteri kembali taat, mas kahwin, macam-macam untuk majlis suluh. Majlis suluh ni tuan-tuan perempuan bukan harta pencarian semata-mata. Dia banyak lagi tugas-tugas yang perlu dilalui. So antaranya harta sepencarian. Apa kes kita tengok tuan-tuan perempuan? Ada satu kes. Kes dia tuan-tuan perempuan yang ni senang bincang. Ada sebab tuan-tuan perempuan kalau suami berkahwin seorang lagi. Saya bagi tip. Kalau kahwin tak kisahlah isteri bagi ke isteri tak bagi, yang pasti dah kahwin dah pun. Maka elakkan bergaduh di antara madu dan madu. Kena pastikan yang tu lah. Ustaz cakap senang, cuba Ustaz jadi madu. Tak, saya tak boleh fikir yang tu. Memang saya mustahil nak jadi madu. Itu tuan-tuan perempuan. Perempuan kena fikir ke arah tu. Saya hanya bagi panduan je. Ini bagi tip, kita dah bagi tip. Cuba tengok satu kes ni. Kes dia tuan-tuan perempuan, dalam ni cerita dia suami dia mati. Suami dia mati meninggalkan dua isteri. Isteri pertama tanpa anak, isteri kedua ada anak. Sepasang. Sulung perempuan, nombor 2 lelaki. Kisahnya pada rumah. Isteri pertama bayar down payment. Suami mati. Bila bincang nak jual rumah, nilai rumah tu sepakat masing-masing nak jual rumah si mati. Nilai yang didapati nilai semasa 450,000. Bila nak jual tuan-tuan perempuan, kena kira dulu taraid. Sebab isteri pertama tak boleh claim ini suami ni harta yang datang, dia bila kahwin dia asal-asal sewa dia dalam kes ni. So bila kahwin, dia serentak dia beli rumah tu selepas perkahwinan dia orang ni. Dia bukan beli rumah waktu dia ni, kahwin selepas 2 ni baru dia kahwin. Cuma dia bagi isteri pertama duduk dalam. Isteri pertama ni adalah menyumbang down payment sikit, tapi tak banyak, sikit saja. So ceritanya tuan-tuan perempuan, dia orang ni harmoni. Itu saya kata harmoni. Sebab apa jadi harmoni? Sebabnya kalau ikut paraid tuan-tuan perempuan, kena kira lah 1/16. Isteri kalau suami kalau mati meninggalkan anak, maka setiap isteri akan dapat 1/16. Anak lelaki 2, perempuan 1, mak ayah tak ada. 1/16 banyak mana? Dia kira 1/16 berapa persen? Kadang-kadang orang kita tak berapa nampak. 6.25% je. Isteri-isteri ni dapat daripada 100% harta si mati ni, setiap isteri ni dapat 6.25%, termasuk isteri pertama. Isteri pertama tak boleh claim, aku yang sulung. Ini bukan cerita Abdul Wahab. So nak kena faham. Tak ada dalam istilah harta pencarian ni, tak ada sulung. Dia sama je. Ikut paraid ni sama saja. Maka isteri-isteri ni akan terima 6.25%. Bila kira tuan-tuan dan perempuan, kalau 450, isteri ni akan dapat setiap orang 28,000. 28,000 daripada 450k tadi, 28,125. Dia pun dapat 28,125 kalau jual. Tapi dia ni ada anak perempuan dan anak lelaki. Anak perempuan dia dapat 131,200,500. Manakala anak lelaki si mati 262,500. 262 campur 131 campur 28. Dekat dia orang ni saja. Hampir lebih separuh dia orang dapat.
Dekat dia orang ni saja lebih kurang 421,875 daripada 450,000. Isteri pertama 28,000. Dialah susah senang bersama. Dialah orang pertama buat kopi pada suami ni. Tapi dia dapat 28,000 je. So bila dia tahu situasi macam ni, dia tuntut rumah tersebut sebagai harta sepencarian. Bila tuntut tuan-tuan perempuan, automatik diorang ni 1, 2, 3, 4 masuk dalam majlis suluh. Kalau atas umur, dalam kes ni atas umur, kalau atas 18 tahun masuk kandang, bukan masuk kandang, masuk dalam majlis suluh. Bila dalam majlis suluh, mahkamah akan tanya, masuk ketua, pegawai akan tanya, boleh tak isteri ni melepaskan bahagian sikit memandangkan dia ni isteri pertama? Ini saya bagi situasi. Ni pegawai akan pujuk isteri kedua ni. Kalau ikut paraid, dia ni dapat 421,000. Boleh tak puan? Ni situasi. Boleh tak puan? Puan lepaskan, kita bagi siap-siap 450 ni bahagi 2. Maksud 450 bagi 2 tu maksudnya apa dia? 450 kita bagi siap-siap 225,000 bahagi 2. Dekat isteri pertama. Hanya 225,000 sahaja kita kira paraid. Macam mana? Okey tak okey? Ni dia kena setuju. Kalau saya tak setuju, nak bagi tahu madu saya ni garang orang ni. Madu pula isteri pertama pula kata, engkau yang mula sondol suami aku. Dia perkataan sondol orang ni. Mana pula gaduh dalam majlis suluh, tuan-tuan perempuan ni tak selesai masalah, masuk kandang. Tak boleh damai. Pegawai try damai. Boleh tak damai dulu, relax dulu? Tak boleh. Masuk kandang. Masuk kandang tu yang makan tahun. Kita nak selesai awal sebab kita tak buat paraid lagi ni, baru harta sepencarian. Sebab banyak kes kita jumpa harta sepencarian sangkut. Sebab apa? Sebab tak dapat persetujuan. Dia kadang-kadang bukan anak bersama isteri kedua je. Kadang anak tiri. Nanti kita tunjuk situasi-situasi yang kes yang betul-betul berlaku. So tuan-tuan perempuan, dalam kes ni pegawai ni pujuk, boleh tak kita buat seorang setengah siap-siap? Bukan seorang setengah, kita bagi siap-siap isteri pertama. Nampak tak adil lah 28,000, dia ni susah senang sama. Dia pula bagi keizinan pada puan untuk kahwin. Cantik lah tu, puan bagi dia 225,000. Okey tak okey? Dalam kes ni isteri kata tak ada masalah yang Ahmad Arif, terima, saya boleh bagi 225,000 bagi siap-siap dekat dia. Nampak? So 220, mula-mula dalam kes ni isteri pertama tuntut semua. So isteri kata saya ada anak, saya pun tak ada tempat tinggal, suami saya ni dia kahwin reti, beli rumah tak reti. So kahwin 2, rumah sebiji. Ni jadi masalah. So tuan-tuan macam orang di Bandar Seremban Selatan, bagus kahwin 2, rumah pun 2. Dia jangan buat satu, tuan-tuan, dia jadi berebut. Tuan-tuan membuat kereta pun kena 2. Tak ada duit, tak payahlah kahwin. Itu detik paling mudah tuan-tuan perempuan. So tuan-tuan perempuan, dalam kes ni setuju. Kita buat paraid 225,000. Kita kira paraid 225,000. Kalau ikut tuan-tuan perempuan, dia dapat 225,000. Isteri kedua, setiap isteri akan tambah lagi. Dia akan ada penambahan 225,000 tu kita kira paraid. Akan ada penambahan 14,000. RM14,062.50. Tambah 225 campur. Yang dia ni dia tak dapat 28,000, dia dapat RM14,062.50. Manakala anak perempuan dia hanya menerima 65,625. Anak lelaki tak jadi 262, hanya dapat 131,200 menjadikan jumlah 131 campur 65 campur 14, dia tak jadi 421, dia jadi berapa? 210. 937. Dia ni yang dapat berapa? 225 campur 14. Maksudnya dalam kes ni, isteri pertama dapat lebih rumah tersebut. Isteri kedua hanya dapat 210, dia lebih. Sebab dia dalam kes ni, tiga orang ni setuju untuk melepaskan bahagian. Kalau anak ni masih kecil, isteri maknya saja buat keputusan. Dia tak sama dalam paraid. Paraid mak tak boleh buat keputusan.
Dalam harta pencarian, penjaga boleh buat keputusan nak lepas ataupun tidak. Dalam kes ni, tiga-tiga ni bagus, hidup pun harmoni, tenang, tak gaduh. Akhirnya isteri kedua melepaskan bahagian. So tuan-tuan perempuan, boleh ataupun tidak? Boleh apa tu Ustaz? Maksudnya faham-faham sendirilah. So tuan-tuan perempuan, kalau poligami, hidup secara harmoni. Dah kahwin dah pun. Kalau tak kahwin tak apa. Cerita baru nak kahwin tak apa. Ni dah kahwin. Bila dah kahwin, ngadap je lah. Tak boleh buat apa. Oh, dah kali minta cerai lah. Apa dia jadi tak selesai masalah. Nak tuntut atas pencarian nanti jadi complicated. Kalau harta tu datang selepas kahwin. Kalau harta datang sebelum kahwin, Ustaz, isteri kedua ada tak bahagian? Ada bahagian dalam bab pusaka, tetapi isteri pertama boleh tuntut harta sepencarian. Dia tak boleh tuntut. Clear tuan-tuan perempuan pun ada kelebihan juga. So tuan-tuan perempuan jangan risau. Baik, itu kes yang pertama. Kes yang kedua tuan-tuan perempuan, kes yang kedua ni berlaku jadi lama. Sebab apa berlaku lama? Sebab bergaduh dengan anak tiri. Harta banyak. Rumah si mati pun nilai 4 juta dah. Ni kes orang Negeri Sembilan. Si mati ni kerja bawa helikopter pergi dekat tempat minyak tu. Dia bawa helikopter, tuan-tuan perempuan. Apa nama ni pergi tempat minyak tu apa bagi? Offshore tu. Dia tugas dia bawa helikopter je. Bawa petugas dia, walaupun dia gaji, dia boleh tahan lah tuan-tuan perempuan tu sebab dia ada rumah 4 juta. Rumah 4 juta ni duduk dekat apa tu, Bandar Salak Tinggi. Kalau tuan-tuan perempuan nak pergi ke IPK Sepang, tuan-tuan perempuan, IPD Sepang tu, naik jabatan tu tuan-tuan boleh toleh ke kiri, ada rumah banglo dalam 10 biji tak sampai. Salah satu tu rumah si mati, yang dah mati dah 4 tahun lebih kurang lah. Kes tak selesai, sangkut sebab harta sepencarian. Kita tengok kes dia. Kes dia tuan-tuan perempuan, si mati. Si mati ni dia bercerai. Dia bercerai dengan isteri pertama. Dia bercerai. Cerai elok lah. Cumanya tuan-tuan perempuan, dalam kes ni, nak dia ada 3 orang. Dalam kes ni tuan-tuan perempuan dia mati waktu kerja begitu. Jantung. So 3 lelaki, 3 perempuan. 3 perempuan. So cerita tuan-tuan perempuan, bila dia mati, dalam kes ni isteri ni ada tak bahagian pusaka? Untuk isteri pertama tak ada bahagian pusaka. Tapi dia boleh tuntut atas pencarian sebab atas pencarian tak dibuat selepas penceraian. Ini masalah orang kita tu jadi banyak. Bila mati nak tuntut lagi. Sepatutnya lepas bercerai kena tuntut lah. Tapi orang kita tak datang. Surau An-Nur dia tak faham. Jadi tuan-tuan mama ni baru nak tuntut sebab apa? Sebab mati. Sepatutnya waktu cerai hari tu tuntut. Dalam kes ni puan, tuan-tuan perempuan, dia ni sangkut dekat 2 tahun lebih. Dan sekarang ni dia keluar daripada rumah banglo tu, disara pula oleh adik-beradik. Seorang lelaki disara oleh adik-beradik sebab duit semua beku. Duit tak boleh nak cair. Tabung haji tak buat penama. Itu sebuah hal lagi. Lepas tu ada KBSP assessment ini. KBSP tapi saya dah bagi dah cara dia. Pun sangkut. So dia ada cerita KBSP ni sebab isteri pertama pun tuntut atas pencarian. Saya kata KBSP tak boleh tuntut atas pencarian. Cuma dia nak tuntut rumah, adalah harta-harta yang datang selepas kahwin ni nak tuntut. Dalam isu tu anak tiri tak setuju. Dalam kes ni anak tiri pula tak setuju. Bergaduh dalam majlis suluh pun bergaduh. Sekarang ni masuk dalam kandang. Sekarang ni 2 tahun lebih tersangkut. Duit tak ada. So dia tanya pandangan saya lepas kuliah, dia datang, Ustaz tanya pandangan. Saya cakap pada dia apa dia tuan-tuan perempuan. Saya kata puan tariklah balik kes permohonan puan untuk harta sepencarian. Sebab saya nampak puan susah dah. Sekarang ni disara oleh adik-beradik pun tak senang dengan cerita ni. Puan seorang je senang asalnya. Tapi disebabkan dia beku, tak ada perancangan pada suami ni, suami pun tak rancang untuk mati. Yalah, siapa rancang untuk mati tuan-tuan perempuan? Tak ada siapa pun nak mati. Tuan-tuan tak percaya, tanya pasangan masing-masing balik rumah. Balik jamuan dalam kereta, cuba tanya. Abang, kalau dia bagi pilihan, abang mati dulu ke nak saya mati dulu?
Cuba tanya tuan-tuan mama, bertuah kalau suami kata biarlah saya mati dulu, walaupun dia kata dia cinta pada perempuan. Tak ada tuan-tuan perempuan. Mesti dia cakap apa dia? Eloknya awak lah dulu mati, senang. Dia akan cakap macam tu tuan-tuan perempuan. Saya ni banyak lagi tugas nak diselesaikan. So banyak tu peranan dia tu. Awak bukan ada kerja sangat pun, duduk rumah je pun. So nampak tuan-tuan, dia tak akan mati je, dia mati dulu. Sebab mati dulu ni siapa nak? Tak ada siapa nak tu, sebab dia dengan Milah bergaduh tuan-tuan perempuan. Habis kerana tuan-tuan balik kampung. Tak ada siapa yang nak mati dulu tuan-tuan perempuan. Itu sebab kena rancang waktu hidup ni. Harta kita kena rancang. Dalam kes ni bawa helikopter, duit banyak tau. Tak buat takaful hibah, pelik sangat saya kata macam tu. Dia kena buat takaful hibah. Itu sebab penting dia belajar mengurus harta ni. Takaful hibah kena bagi kat isteri ni duit lepas kita mati. Adalah pampasan pula sangkut lah macam-macam tuan-tuan, banyak cerita dia nampaklah susah dia tu. Jadi tuan-tuan perempuan, antara yang jadi susah ni itulah duit belanja untuk anak-anak sekolah. Tak boleh sebab disara oleh adik-beradik. Sebab nak tunggu kes. Bila tamat, saya kata sekarang ni anak tiri saya masalah. Dia tak setuju, minta bicara balik. Nak perincikan balik. Dia jadi renyah. Saya kata puan ada anak lelaki. Puan memang dapat banyak pun dalam kelompok puan ni. Memang kat sana ada lelaki. Tapi puan ada anak lelaki okey dah. Dan puan akan dapat banyak juga. Cuma di bahagian puan lah. Saya kata macam tu bukan ada kesan lah. Sebab puan tak boleh dapat lebih banyak kalau puan tuntut atas pencarian. Kalau puan boleh sabar ataupun adik-beradik puan boleh sabar, saya rasa okey. Sebab kita ada kes sampai 7-8 tahun atas pencarian ni, tangguh. Jadi lama tuan-tuan puan. Sebab paraid tak buat-buat lagi, wasiat tak jalan lagi. Sebab atas pencarian ni jatuh nombor 3. Itu sebab kena bijaksana sikit dalam bab kes-kes ni. Kalau puan-puan nak hadap juga, kalau duit dalam akaun ada, saya tak apa, saya okey je. Tapi kalau dah susah, baik tarik je lah, buat paraid je lah, senang. Dah payah sangat, dah perpakat. Boleh tuan-tuan perempuan, ini cerita kita pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan Tuan Najib pun? Ke ada yang tak puas hati pula, Ustaz cerita poligami lebih hari ni. Tak, bukan cerita poligami lebih. Ini cerita kes kita. Ada lagi kes tuan-tuan perempuan, nanti kita kongsi kes bergaduh dengan Baitul Mal. Ni bergaduh dengan anak tiri. Tadi bergaduh dengan apa tu, bukan tadi tak bergaduh lah, dengan dia ada isu dengan poligami. Nanti kita akan kongsi bergaduh dengan Baitul Mal pun ada. Sebab apa bergaduh dengan Baitul Mal? Sebab Baitul Mal tu jadi waris suami dia. Ada juga tuan-tuan perempuan bergaduh juga. Sebab apa bergaduh? Dia tak mengaji. Kalau mengaji senang. Jadi tuan-tuan perempuan penting mengaji dalam bab harta ni, senang. Tak adalah nampak kita ni tak reti sangat. Boleh tuan-tuan perempuan, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada bulan hadapan. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan perempuan, kita tangguh dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik.